lebih 100,000 unit kereta ni terjual kat Malaysia pada tahun lepas. Pada tahun 2024, lebih daripada 100,000 unit kereta Perodua Beza berjaya dijual kat Malaysia, dan ini menjadikan Perodua Beza sebagai kereta paling laku kat Malaysia. Kenapa ramai gila orang yang nak beli kereta ni? Jadi aku pun adalah buat sedikit carian, di mana aku baca komen owner Beza, owner Beza kat video-video review pasal Beza, dan aku dah jumpalah beberapa sebab kenapa owner Beza ni beli Perodua Beza. Sebab yang pertama, kenapa owner Beza ni beli Perodua Beza ialah kerana owner Beza ni kata Beza ni jimat minyak. Ini adalah antara komen yang paling banyak yang aku jumpa lah bila aku cari. Sebab ada antara diorang yang kata bila diorang isi minyak full tank dan pergi kerja hari-hari, minyak tu macam lambat gila nak habis. So itu memang reason yang kuat lah kenapa ramai orang beli Perodua Beza tu, sebab nak jimat minyak. Sebab yang kedua ialah kerana Perodua Beza ni ada boot yang sangat luas, yang sangat besar. Saiz kapasiti dia 508 liter. So kita memang boleh isi banyak barang, boleh isi banyak beg, boleh isi stroller, boleh isi wheelchair. Aku sendiri memang pernah isi wheelchair dalam boot Beza tu. Lepas tu aku letak lagi beg dalam jumlah yang banyak. So no wonder lah orang suka beli kereta Perodua Beza tu disebabkan boot dia yang luas. Sebab yang ketiga kenapa owner Beza ni beli Beza ialah kerana kos maintenance dia yang rendah, kos servis dia murah, lepas tu spare part senang cari, lepas tu kalau kita pergi mana-mana bengkel yang biasa kan, ramai pomen yang boleh bikin Perodua Beza tu. So senang kerja kita. Sebab yang keempat, kenapa owner Beza ni pilih untuk beli Perodua Beza, dia orang kata after sales service daripada Perodua ni sendiri memang cepat. Ada antara dia orang yang kata bila kereta Beza dia orang mengalami masalah, benda tu dapat diselesaikan dengan cepat lah. So inilah reason kenapa dia orang beli Perodua Beza. Untuk sebab yang kelima, owner Beza ni cakap Beza ni adalah sebuah kereta yang tahan lasak, tapi yang paling penting Beza ni harga dia murah. So bila harga murah, ansuran bulanan pun rendah. Kemudian dia punya kos untuk bela Perodua Beza ni pun rendah. Ialah kos macam kos minyak, kos servis, lepas tu kos wear and tear, lepas tu kos untuk takafu kereta dan juga road tax, semua ni rendah. So sebab itulah siapa yang ambil Perodua Beza ni, especially orang yang berpendapatan rendah, dia tak rasa terbeban sangat untuk bela Perodua Beza ni. Dan sebab yang keenam dan yang terakhir kenapa owner Beza ni beli Perodua Beza, dia orang kata sebab Perodua Beza ni memang sesuai untuk pemanduan dalam bandar. Jadi kalau dia orang nak pergi kerja jarak dekat, memang best bawa Beza. Ataupun nak hantar anak-anak pergi sekolah, memang sonok pakai Beza ni. Walaupun owner Beza ni bagi tahu benda yang best kenapa dia orang beli Perodua Beza, ada juga dia orang bagi tahu benda-benda yang tak best ataupun dia orang komplain lah pasal Perodua ni. Komplain yang pertama yang aku jumpa pasal Perodua Beza ni, dia orang kata seat belakang Perodua Beza tu sempit. Kalau anak-anak masih kecil memang tak ada masalah lah, tapi bila anak-anak tu dah start membesar, dah start jadi tinggi, confirm anak-anak ni akan rasa tak selesa dan dia akan rasa sempit lah. Komplain kedua diorang pasal Perodua Beza ni ialah Beza punya handling memang out lah. Sebab tu orang kata Beza ni macam sampan. Dan sebab tu jugalah Perodua Beza ni bukan dicipta untuk korang bawa dia laju-laju. Komplain ketiga daripada owner-owner Beza ni ialah body Beza tu nipis. So bila diorang bawa kereta Beza tu adalah timbul rasa ragu-ragu tentang keselamatan diorang. Komplain yang keempat daripada owner Beza ni ialah diorang kata enjin Beza tu tak cukup power lah.
Kalau bawa kereta tu sorang-sorang memang tak ada masalah. Tapi kalau bawa dengan muatan penuh, contohnya depan 2 orang, belakang ada 3 orang, dalam boot penuh dengan barang, memang lemau lah kereta tu. Dan komplain yang kelima, aku tengok owner Beza ni kata seat Beza tu keras dan tak sesuai untuk perjalanan jarak jauh. So kalau siapa yang memang jenis travel jarak jauh ataupun pergi kerja di mana office diorang tu jauh, memang mudah lah nak sakit badan. So based on apa yang owner Beza ni bagi tahu, apa yang aku boleh kata, kereta Pro 2 Beza ni sebenarnya memang value for money lah. Cost maintenance dia rendah, jimat minyak, praktikal, ada boot yang sangat luas dan sesuai untuk pemanduan dalam bandar. Tapi kereta Pro 2 Beza ni tak sesuai dipandu laju-laju, tak sesuai juga kalau korang nak drive bawa jauh-jauh, takut memang tak selesa lah sebab seat dia yang agak keras. Kemudian kalau korang beli, anak korang dah besar, nampaknya korang kena consider lah untuk beli kereta yang baru. Tapi dalam proses nak beli kereta baru tu, make sure korang menilai dulu kemampuan kewangan korang dulu. So kalau korang nak kereta yang jimat minyak, harga rendah, tak nak pening bab maintenance dan nak drive banyak dalam bandar saja, kereta Pro 2 Beza ni memang satu pilihan yang tepat lah untuk korang. Jadi kepada owner Beza yang tengok video aku ni, adakah korang setuju dengan hasil dapatan aku? So sila tinggalkan pendapat korang kat ruangan komen.